Pada pandangan hadapan rumah ini mungkin nampak kecil pada pandangan tuan dan puan, tetapi ada surprise elemen di dalam rumah ini. Jom Iki masuk tunjuk bahagian dalam rumah ini. Okey, keluasan rumah ini adalah 1656 kaki persegi, ada 4 bilik dan juga 3 bilik air. Rumah ini dibina oleh Cikgu Maziah kita dan menggunakan loan LPPSA. Jom kita masuk tunjuk rumah ini. Apabila kita masuk sahaja rumah ini, kita akan berjumpa dengan ruang tamu yang sangat luas berkeluasan 17 kali 15 kaki yang sudah memadai untuk menyantuni para tetamu. Okey, elemen surprise yang ingin nyatakan tadi adalah konsep rumah ini yang diilhamkan sendiri oleh Kak Mas kita. Konsep yang terbuka di mana kalau tuan-tuan dapat lihat, ruang keluarga dan juga ruang makan ini diletakkan sebelah-sebelah supaya ruang ini nampak lebih besar dan lebih nyaman. Yang specialnya rumah ini di dalam master bedroom dia ni sudah pun dilengkapi dengan wardrobe, yang di mana di dalam wardrobe ini bolehlah kita letak kita punya peralatan-peralatan seperti baju, luggage kita, selimut dan sebagainya. Master bedroom mestilah mempunyai satu tandas yang sudah pun dilengkapi dengan aksesori seperti tight bidet, shower, cermin dan juga toilet bowl. Rumah ini dilengkapi dengan 4 bilik. Ini adalah bilik yang kedua, bilik yang ketiga dan bilik yang keempat sudah pun dilengkapi dengan kipas, lampu dan juga wardrobe, dan pemilihan colour cat mengikut kepada cita rasa customer. Antara bilik ketiga dan bilik keempat ini mempunyai satu tandas yang sudah pun dilengkapi dengan satu set kelengkapan tandas, dan pemilihan mozaik dipilih sendiri oleh tuan rumah. Di sebalik pintu yang serba mewah ini terdapat satu ruangan dapur yang sangat luas dan juga eksklusif. Dengan pemilihan warna yang tepat, serba putih ini memberi sentuhan yang eksklusif dan juga ruang ini nampak lebih mewah. Tak lupa juga rumah ini terdapat satu ruang khas untuk laundry area, dan bersebelahan laundry area ini terdapat satu yard yang boleh petang-petang minum kopi sambil layan view.